Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak cerita macam mana saya boleh sampai ke Singapura ni. Suhunya ada dalam 32 darjah Celsius. Memang panas. Patutlah saya nampak ramai yang bawa payung. Kita pula first time datang sini. Rupanya sebab nak tengok apa, singa pancuk air ni. Sambil tu kita tengok pula kapal kat atas bangunan tu. Biasa tu tengok kapal dekat atas laut. First time pula tengok. Itu yang kita dekatkan, tengok ada apa dalam tu. Nak tengok nanti, kita tunggu je lah nanti ya. Kita upload video lain pula. Assalamualaikum.